Assalamualaikum dan salam Ramadan. Selamat datang ke rancangan khas Ramadan TV PSS Sehati SK Sacred Heart Melaka bersama saya Aisyah dalam Ramadan Ceria. Hari ni nak kongsi pasal puasa penghapus dosa. Bulan Ramadan ni, amalan kecil pasti boleh ubah diri. Sebagai murid, korang startlah dengan benda mudah. Jaga adab, cakap sopan, bantu kawan. Kat sekolah, lapar ke haus ke, kita senyum je. Buat kerja dengan bersungguh, kawan sedih, bagilah kata-kata semangat kat dia. Jangan biarkan dia rasa keseorangan. Ramadan ajar kita sabar dan juga menghargai masa. Apa yang perlu kita buat? Bangun awal sahur, hormat mak ayah. Berbuka nanti, syukur dapat rezeki keluarga. Banyakkan doa dan zikir. Jangan lupa cakap terima kasih atas segalanya dan minta maaf. Hati korang akan rasa tenang. Setiap hari adalah peluang jadi diri lebih baik. Cuba tanya diri, amalan baik apa yang kita dah buat hari ni? Kecil pun bermakna tau, jika kita ikhlas melakukannya. Moga Ramadan ni, kita jadi murid yang berakhlak mulia. Alhamdulillah, selesai perkongsian hari ni. Semoga Ramadan kita lebih baik dari semalam. Ini TV PSS Sehati SK Sacred Heart Melaka. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.